sangat apa benda ni. Kau dah kenyang kan? Sangat Ini kena bagi tu kau. apa dia? Kita pun dah kenyang makan ikan celup tepung tadi kan. Segala macam tepung tadi semua. Mestilah kita nak minum kan, minum kan. Tapi aku nak bagi tahu kau ni, tempat ni hipster dan unik. Tempat ni? Tengok macam, kau tengok sikit. Tengok sikit. Kau bayang. Oh, Memang hipster. Betul sebelah apa pantai Batu Rakit ni. Ya, betul sebelah dengan pantai Batu Rakit. Susah pun nak jauh kan. Betul tak? Aku rasa terus. Boleh, kita minum sini. Okey, jom. Sebenarnya mesti owner tu. Ya, saya. Kan owner. Jadi kita tanya soalan lagi sikit. Betul dia. Bagi Kak Irma Masya tu tak? Okey, aku satu Terus order Okey Kak, saya tak nak order lagi. Saya nak tanya dulu, apa yang special kat sini? Special dekat sini, kita ada kopi tempatan dengan espresso base lah. Okey, sementara tunggu siap tu kita kan? Kita duduk dulu. Kita duduk kan? Baik. Baik Kak. Terima kasih ya. Okey Kak Gila, nak tanya lah kan, kenapa new kan? Sebab saya baca kedai ni kopi yang guna kan. Kenapa new? Nama ni boleh kita pilih sebab keadaan sekeliling ni yang dikelilingi oleh pokok kelapa. Ya, sesuai lah kan. Betul. Yang namanya orang. Okey Kak, macam mana boleh tercetusnya inspirasi ataupun idea untuk buat kafe dekat kawasan ni lah? Kalau kawasan pantai-pantai ni biasa kedai-kedai kampung ataupun gerai-gerai kampung. Tapi lain sikit dengan kedai Ni macam target hipster budak muda kan? untuk budak muda lah. Macam mana boleh tercetus idea tu? Kalau datang ke Terengganu ni, memang takkan berpisah dengan ikan celup tepung, betul? Betul. Tapi Kalau kopi, makan. kopi tak kan? Sebab sebenarnya bisnes kami mula masa PKP. Masa PKP kita mula, so masa tu orang tak boleh makan di kedai. So memang tak dinafikan perniagaan tu memang terjejas lah. So kita banyak masa, kita berfikir apa kita nak kena buat apa semua. Saya ni memang suka kawasan ni, Batu Rakit ni. Dulu tak macam ni tau. Dulu memang sunyi. So saya suka pergi petang-petang pergi beriadah, tapi kita tengok tak ada makanan ataupun minuman lah untuk kita bawa family pergi makan kan. So dekat situlah idea tercetus, memandangkan sebenarnya kami dah memang ada satu base kedai kopi. So kita bawa kedai tu keluar. Sedapnya Kak. Sedap. Aku punya flavor ni ngam-ngam soy. Kau punya sedap kan? Sedap sangat tu. Ini lain lah. Macam biasa, tempat ini memang tak berbeza, Tapi berbeza. Sedap Kak. Sini Kak, sedap. Cai, aku dari mana ni Cai? Makanlah. Makan lagi. makan lah weh. Orang kalau datang Terengganu ni tak pandai makanan. Makanlah apa lagi, pantai dah sebelah-sebelah ni. Okey. Tapi aku nak bagi tahu kau. Ada satu followers aku cakap. Okey. Datang ke satu kedai ni. Ni kedai dia? Ya, Maggi Dapur Arang Tanjung. Oh, inilah kedai ni lah. Kedai dia Maggi Dapur Arang Tanjung. So kita kena try dalam. Kena try, tapi kalau kau nak tahu apa special dia, Okey. Kita boleh tengok. Ini lah dia special dia. Dia masak gula ni semua ni gula arang. Okey, aku dapat je. So kena macam mana? Lama balik kan? Kau juga lama balik kan? Sebab ini pertama kali aku tengok Maggi, biasa kita masak Maggi dalam cebok. Betul. Kalau budak asrama lah. Budak asrama. Aku budak asrama tu. Budak asrama ni dulu masak Maggi dalam cebok, tak pun dalam mandi. Tapi ini first time aku tengok dia masak pakai dapur arang. Tadi kan kita baru minum air. Betul, Cai. Kedai dekat sebelah je. Sebelah je. Dah minum air. Tapak je sampai sini. Betul. Jalan kaki dia sama dia. Jom kita rasa. Berbisa ke tak berbisa? Maggi Dapur Arang Tanjung. Tapi aku tengok pun mesti dah berbisa gila cakap. Confirm berbisa. Kita tengah tengok, jom. Kita nak
sekarang ni saya macam pelik juga. Maggi ni senang je boleh buat kat rumah kan. Tapi apa membezakan Maggi Kak Na ni dengan Maggi orang lain buat kat rumah tu? Sebab biasa kalau kat rumah boleh pakai kuali je tapi kenapa tak nak pakai arang tu? Kita menggunakan rempah yang buat suku lah. Oh, maybe cara rempah tu kena masak pakai arang. Maybe aroma dia macam aroma dia lagi lain macam. punya segi resepi tu turun-temurun punya resepi. Kan? Pada penonton semua, kami pun dah tak sabar nak rasa Maggi dapur Arang Tanjung yang Kak Na buat. So apa lagi? Jom. Oh, Jai. Nampak ni. Tengok ketam pun ambil Maggi tu. Isi dia banyak ni. Ui, Jai ni. Dia boleh. Ui, sedap ni. Tak sama langsung dengan Maggi kita masak. Ada udang. Oh, ini yang special dia, Jai. Jai ni. Ini yang special dia ketam. Ni ketam nipah. Ketam nipah. Okay, kalau penonton semua dah datang Pantai Batu Rakit, Orang boleh wajib cuba Ajit datang sini. Kat mana? Maggi? Maggi Dapur Arang Tanjung. Dapur Arang Tanjung. So bolehlah try Maggi yang ada kat sini. Betul. Yang penting apa ni? Tempat ni apa? Tak popular Tapi berbeza. sama makan. Ya,